Hai semua, khas untuk anda para pelajar undang-undang. Hari ini kita akan buat satu sesi ulang kaji ringkas dan padat tentang intipati undang-undang kontrak. Kita nak tengok secara khusus apakah cara-cara atau mod penting bagaimana sesuatu kontrak itu boleh dilepaskan atau ditamatkan secara sah. Sebelum kita mula, saya nak berikan kredit penting. Bahan penerangan yang kita gunakan hari ini asalnya disediakan oleh Puan Zura Maznum Sainan, seorang pensyarah kanan di UiTCJ. Beliau dah susun nota yang sangat akademik tapi cukup mudah untuk kita faham dan hadam bersama. Okey, jom kita terus masuk ke topik. Kalau nak tahu, ada 4 jalan utama macam mana kontrak tu boleh ditamatkan. Pertama, melalui pelaksanaan. Kedua, persetujuan. Ketiga, kekecewaan. Dan yang keempat, pelanggaran. Kita akan kupas setiap satu supaya anda betul-betul nampak gambaran besarnya. Kita mulakan dengan jalan yang paling lurus dan positif bagi semua orang, iaitu pelepasan melalui pelaksanaan. Bila kita sebut tentang pelaksanaan, kita kena bersandar pada Seksyen 38.1. Senang cerita macam ni, ini adalah kewajipan asas. Kalau anda dah buat kontrak, bermakna pihak-pihak yang terlibat tu memang terikat untuk laksanakan janji masing-masing. Ini adalah titik mula bagi apa jua ikatan undang-undang. Sebab itu, ini memang cara yang paling normal dan biasa untuk tamatkan kontrak. Selepas anda siapkan apa yang dijanjikan, kontrak tu pun selesai. Tapi macam mana kalau cuma satu pihak saja yang dah buat kerja dia? Undang-undang sangat jelas dalam hal ini. Hanya pihak yang dah siapkan kerja itu sahajalah yang akan dilepaskan daripada sebarang tanggungjawab. Okey, kita beralih pula kepada cara yang kedua, pelepasan melalui persetujuan bersama. Di bawah Seksyen 63, kontrak ini boleh ditamatkan kalau pihak-pihak yang terlibat bersetuju. Boleh jadi mereka nak tukar syarat, buat pindaan atau batal terus kontrak asal tu. Tapi poin yang paling kritikal di sini ialah apa-apa pun perubahan, ia mesti datang secara mutlak daripada kesemua pihak. Tiada siapa boleh memandai-mandai nak batal secara bersendirian. Seterusnya, satu jalan keluar yang memang tak disangka-sangka, pelepasan melalui kekecewaan atau kita panggil frustration. Untuk faham konsep frustration ni, kita rujuk Seksyen 57. Ada 2 situasi berbeza yang boleh berlaku. Pertama, di bawah Seksyen 57.1, kontrak tu dari awal-awal lagi memang dah mustahil nak dilaksanakan. Yang kedua pula, di bawah Seksyen 57.2, kontrak tu pada mulanya nampak logik dan boleh dibuat, tapi tiba-tiba ia menjadi mustahil kemudiannya. Contoh paling klasik untuk situasi pertama tadi, dan saya pasti anda pernah baca dalam buku teks, adalah begini. A setuju dengan B nak cari harta karun guna ilmu sihir. Benda tu secara objektifnya memang tak masuk akal dan mustahil sejak hari pertama lagi kan. Jadi kontrak macam ni secara automatiknya batal di bawah Seksyen 57.1. Tapi, macam mana pula dengan senario kedua atau kemustahilan yang datang kemudian di bawah Seksyen 57.2? Ini terjadi apabila kontrak yang pada asalnya sah tiba-tiba tak boleh nak diteruskan. Kenapa? Sebab ada kejadian yang sama sekali tak disangka atau di luar kawalan berlaku yang mana ia mengubah terus sifat asal perjanjian tersebut. Cuba bayangkan situasi tragis macam ni. Katakan anda dah tanda tangan nak sewa sebuah rumah, tiba-tiba rumah tu hangus terbakar. Mustahil untuk anda nak pindah masuk dan duduk di situ, bukan? Ini adalah contoh yang sangat jelas tentang kemusnahan fizikal pada subjek utama. Kalau jadi macam ni, kontrak penyewaan tu serta-merta dilepaskan melalui frustration. Akhir sekali, kita sampai pada cara yang keempat dan yang paling bermasalah, pelepasan melalui pelanggaran atau dikenali sebagai breach. Bersandarkan pada Seksyen 40, hal ini sangat jelas. Pelanggaran berlaku apabila pihak yang berjanji itu gagal atau terang-terangan menolak untuk buat kerja dia. Bila berlaku senario ni, ia memberi kuasa penuh kepada pihak yang satu lagi untuk sama ada menolak terus atau membatalkan kontrak tersebut serta-merta. Baiklah, kita dah pun teliti ke semua 4 struktur pelepasan kontrak dengan jayanya. Tapi sebelum kita tamatkan sesi penerangan ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Memang atas kertas, teori buku teks ni nampak lurus je. Tapi dalam dunia perniagaan corporate moden di luar sana yang penuh dengan ketidaktentuan, antara 4 cara ni, yang mana satu agaknya paling kerap berlaku? Cuba kaitkan dengan realiti, fikir-fikirkanlah dan teruskan cemerlang dalam pembelajaran anda. Jumpa lagi!